Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Hazim Azman. So, video kali ni akan bawa korang try satu fast food yang sedang meningkat naik, Wallace. Okay, so ni menu dia. Tapi kali ni aku nak order dia punya deal ni, RM9.99. Boleh pilih dua lah. So, aku ambil crispy chicken burger. So, inilah rupa dia. So, setakat ni nampak menyelerakan. Crispy chicken dia pun nampak besar. So, set aku ni aku ambil sekali dengan nugget lah. Boleh pilih dengan nak fries ke, nak air ke, nak apa ke. Tapi yang ni aku ambil nugget sebab aku rasa yang tu yang lebih berbaloi. Dan set kedua crispy chicken burger juga, tapi aku ambil dengan ayam goreng. So setakat ni aku rasa berbaloi. RM10 kau dapat dua item, satu burger satu ayam, satu burger satu nugget. So korang should datang and try sendiri lah. So without wasting any more time, let's go and try it. Okay, so aku try nugget je dulu. Dari segi rupa nampak macam McD punya. And dari segi rasa, so bila aku makan ni, aku dapat rasa lah dia seakan-akan McD punya nugget. Dia tak lari jauh lah saya cerita. Sebab nugget ni pun aku rasa dia punya resepi tu pun maksudnya maybe senang untuk di duplicate ataupun replicate kan. So boleh kata lebih kurang lah macam McD punya. Okay, so next kita akan try dia punya ayam goreng pula guys. Okay, so kalau tengok di sini nampak juicy. Okay, so first bite agak panas lah. Okay, tapi crispy. Okay, boleh kata better kat outer layer ayam tu crispy. Tapi rasa dia aku boleh kata tak macam McD, tapi lebih ke arah KFC. So more towards KFC lah rasa dia. Tapi masih lagi boleh kata below standard lah. Maksudnya below, kalau KFC tu kita letak sebagai standard untuk dia capai, okay, dia masih below that. So maksudnya ayam KFC better dah kot. Kalau McD tu aku dia kata on top lah ayam dia. Tapi yelah, sekarang ni kita dalam misi untuk mencari orang kata pengganti KFC dengan McD, sebab kita dalam masih lagi boycott kan. So tapi okey lah, overall not bad. Okay, sekarang ni crispy chicken burger dia, kalau looks of it boleh nampak macam spicy chicken McD lah daripada McD. Tapi rasa dia pula okay. First bite ni aku boleh kata sedap. Okay, sedap. Tapi dari segi dia punya rasa, dia punya orang kata ramuan yang diletakkan dekat dia punya ayam tu tak sama dengan McD. Tapi boleh lah, boleh. Dia boleh kata kalau kau letak zinger burger daripada KFC tu kat kiri dan McD spicy chicken McD lah kat kanan, boleh kata rasa dia tu kat tengah-tengah. Dia macam bukan dua-dua lah, dia ada profile flavor profile dia tersendiri. Sedap sebab ayam dia juicy and tender, and masih crispy outside. So I would say okay lah, not bad. Okay guys, so untuk Wallace, okay, kalau kita ambil kira dari segi dia punya harga, portion and rasa dia, okay, ni aku just bagi rating in terms of apa yang aku makan lah, which is menu yang deal dia tu, which is RM9.99. I would say I would give a rating of 8 out of 10 lah. Okay, sebab pada aku sangat-sangat berbaloi. Sebab dia punya combination of combo tu, dia bagi macam benda-benda yang agak quite big jugalah. Macam benda tu kadang-kadang orang beli sebagai satu meal. Macam contoh macam burger and ayam goreng, burger and nugget. Benda yang selalunya kalau combo ni selalu orang bagi idea dengan air atau fries je. Tapi yang ni kau ada benda lain untuk dipilih. So pada aku benda tu satu benda yang worth it juga. And rasa dia pun sebenarnya not bad, sangat-sangat sedap sebenarnya. Dia sedap, tapi sebabkan kau ada that, orang kata biasalah kau akan ada rasa skeptical ataupun kau akan rasa kau tak boleh lari lah daripada bandingkan dia dengan McD ataupun KFC lah. Sebab yelah, kau daripada kecil kau membesar dengan makan benda tu, tapi sekarang ni kau dah terpaksa lupakan sebab dalam usaha kau untuk boycott. So kau kena cari, orang kata okay, sebagai alternatif, I would say I would definitely recommend kau untuk pergi Wallace ni lah. Sebab macam kalau kau masih dalam usaha boycott, kalau kau masih lagi lah boycott, it's a way to go lah. Okay, Wallace ni, okay, selain pada Mary Brown. Sebab kau nak ada, orang kata lot more choices lah kan, daripada yang biasa kau makan kan, macam Texas, Mary Brown semua tu. And aku rasa Wallace ni kau boleh masukkan juga dalam list kau untuk kau cuba. So I would say a good start lah. Okay, so apa yang diorang kena buat is just cuba untuk tingkatkan lagi rasa dia and konsisten je lah. So itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe.
Jumpa lagi next video. Okay? And jangan lupa solat. Bye. Assalamualaikum.